Hello guys, welcome back to Mi Oyen. Okay, so hari ni kita pergi bulletin board. Sebab saya macam ada tengok tak My Pet Espresso. Okay, My Pet ni macam biasa untuk quest semua kan, untuk sponsor kan. Espresso ni kan untuk kedai, ingredient apa semua yang menghilangkan duit kita. Decoration okey lah untuk decorate kita punya kedai. Kita keluar, kita pergi bulletin board. Tengok bulletin board ni kan ada Benji tau. Ada Benji dengan Judi. Weh, tak baik berjudi. Apa nama pun. Tengok Benji ni macam okey, kita pergi. Masuk, ada apa ni? Kita buat kopi. The sun is shining extra bright today. Customers are to stay for cold and icy drink. Oh, so hari ni cahaya matahari sangat-sangatlah terang. So orang nak ais, berais. Few I finish my bike road in under. Oh, you are. I deserve a break. Take an espresso. The dream of champion. Dia nak air espresso. Macam nak buat espresso? Perfect. Wow. Kopi kita habis. Disebabkan kita dah upgrade jadi cepat sikit. Tak tahu dah cepat ke tak, nampak macam sama je. Espresso Okay. Espresso. Training. Dah ada training. What are you training for? The caffeinated cycling race. Oh, dia training berbulan-bulan untuk masuk basikal ni. Oh, hari ni hari untuk dia rehat. Lepas tu nanti dia training balik. Good luck. Where is Benji? Mana Benji? Over there kat situ. Oh, okay, nampak. Terima kasih. Okay. Kita nak jumpa Benji. Benji, boleh tak ajar saya nak naik basikal? Please. Ha? Awak tak tahu? Tak, tapi saya nak join basikal tu. Awak hebat betul lah naik basikal tadi. Betul ke? Tapi saya tak ada masa nak ajar awak. Sorry. Alah, boleh lah. Please. Yelah. Hey, okay, saya akan ajar awak. Tapi kita mula esok, okay? Wih, okay. Besok Terima kasih. Apa benda lah yang saya buat ni? Sangat sweet diorang punya conversation. Jadi jealous. Ais americano. Okay. Ais americano. Woi. Jauh betul. Kita boleh dengar conversation diorang. Diorang kat situ jauh juga. Tak pun diorang yang cakap kuat. Apa tadi? Ais americano. Pip. Pak. Pom. Hayak. Ya. Hilang dah. Ni mesti diorang pergi dating Smooth espresso. Okay. Smooth espresso. Espresso Okay. Espresso je. Semua orang asyik cakap perkara yang sama je. Strawberry slices on a latte. Dia nak latte tapi ada strawberry kat atas tu. Tersalah buat.
Oi. Lain kali kita baca je apa yang dia cakap. Jangan tengok muka orang tu. Bila tengok muka orang tu jadi lupa apa yang dia order. Kejap. Hoya. Ais latte. Oh, latte je. Latte guna cawan ni. Lepas tu entah. Maleh nak buat berseni-seni Buat berseni-seni apa tak jadi. Kita buat perfecto. Kejap. Kita kena letak kopi dulu baru susu. Sebab kalau kita letak susu dulu nanti dia tumpah. Strawberry. Lupa strawberry. Tidak. Ais americano. Okay. Ais americano. You want americano? Okay. I make for you. Pergi terbabah jauh espresso tu. Nah, I'm satisfied with my care Brewies. Ice latte dengan hot latte. Okay. Ice latte dengan hot latte. Ice latte dengan hot latte. Alah, time ni lah nak habis. Tadi dah nak terlepas tadi. Nasib baik tak lepas. Weish. Menakutkan betul. Dia nak latte Dia nak latte ke tadi? Lah, dia nak latte lah. Kita buat ais latte dulu. Oh, okay. Dah pukul 8 malam. Sepatutnya kita dah tutup. So, kita kena buat apa? Letak sini satu, letak sini satu. And then susu. Kejap. 1, 2. Susu. Bagi. Letak sini. Okey. Kayak. Siap. Kita dah profesional buat kopi. Tutup mata pun boleh buat. Nah, makcik. Oh, nearly perfect. Tapi tak perfect. Kita perfect tu buat pizza. Ya. Ni day 13. Kita main day 13 ke? Bukan tadi main tu ke? Yes. Kyun Hotel. Thank you. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Arigato. Thank you for coming to my coffee shop. Tiba. Kita sambung. Alah, kena duit 150 main page. Kita ni Benji dah. Kita fokus Benji dulu Okay, kita fokus Benji dulu. Part tu kita main 2 part dulu. We regret to inform you that there is no independent issue from our sponsorship. Tak ada berita lagi. Tak
payah buat berita. Tak payah. Tak ada berita tak payah pun buat tu. Huf. Saya tak boleh. Saya apa jadi? Oh, Maisie. Dia jatuh banyak kali. Dia cepat sangat. Wow. Saya tengok belakang. Lepas tu dia terbaring dekat rumput. Saya rasa dia kena ada air ni. Good idea. Aku dah kata saya dah kata dia orang berdua ni dating. Strawberry fresh. Lepas tu mungkin dengan air sejuk. Apa dia? Strawberry puree, strawberry syrup, cold water and ice and melt cold water. Sejak bila kita ada strawberry puree pula? Kita mana ada? Strawberry cold water and ice. Cold water dengan ais. Lepas tu letak strawberry puree, letak strawberry syrup. Maksudnya dia nak 2 air sejuk dengan ais. Tapi satu letak strawberry puree dengan syrup. Okey. Kita cubalah Dia nak air masak je. Pak. Kita letak ais. 1, 2. Kejap. Okey. Tak dua-dua penuh. Kita letak dua-dua ni penuh. Satu strawberry plate. Alah, salah ke? Strawberry puree. Betul ke kita buat ni? Salah. Membazir duit suppliers. No ho. Terpenuh pula. Geramnya. Tu dua. Baru betul. Strawberry slices. Membazir betul duit. Much better. Saya rasa lebih baik. Kalau awak nak nasihat saya, Maisie, awak kena order espresso sebelum awak naik basikal. No. Espresso ni cepat, bertenaga dan sedap. Cool. I see. Oh my god, saya akan minum 10 espresso sebelum lumba besok. Wih. Okey. Saya rasa dia tak rasa down sangat bila saya menang besok. Saya rasa lebih baik saya rehat. Bye Mi Oyen. Bye Benji. Saya tak nak ambil banyak sangat masa awak. Saya nak americano. Okey, makcik. Americano. Hai. Ais americano. Tak americano je. Ambil lah. Ni stres. Tiba. Green flag. Ya. Saya green flag. Tu kita green flag. Dia nak latte. 1 latte. Senang cakap. Bukannya macam orang yang cakap, I think I'm stuck in latte routine. Apa cakap nak apa? Pergi hold pula tadi. Sepatutnya tekan je. Latte 1 bos. Okey, siap.
Siap latte. Milk, ya. Latte ni sedap sebab susu dia. Kalau tak, jadi espresso sahaja ataupun americano. Latte dengan ais. Okay, so dia nak ais latte. Ais latte, bos. Ais latte. Macam mana nak buat ais latte? Tiba lupa. Memang lupa. Ingat. Ya, kita dapat tips banyak-banyak untuk menggantikan kita punya bahan-bahan yang kita dah membazirkan tu. Oh, americano. Dia nak americano. Dia jalan 1-2 minit dah ada lagi kedai kita. Betul tak betul? Americano. Ais americano. Tak americano. Boleh tak kita guna cawan ni? Boleh lah. Kenapa selama ni kita guna cawan kecil tu? Aduh. Tak air panas. Dah baik guna cawan besar tu. Jimat masa. Aduh, hai kita ni pun. Saya ni hari bijak sangat. Tengok dia tak ada tangan sebelah. Nampak tengok tangan dia sebelah tu. Tak ada lah. Whipped cream. Ais americano dengan whipped cream. Americano tambah ais dengan whipped cream. Boleh tak kita guna cawan ni? Tak boleh. Kenapa tak boleh, bang? Sekejap, restock dulu. Kita punya coffee bean dah habis. Apa tadi? Ais americano dengan whipped cream. Oh, cool. Perfect. Ya, perfect. Ya, dah tutup kita punya kedai. Ye, kedai kita dah tutup. Tengok, 79. Paling mahal setakat ni. Tak tahulah paling mahal ke tak. Sebab selama ni tak tengok pun duit yang kena tolak. Suppliers, wish, mahal. Lagi tengok, lagi banyak pun duit kita. Duit kita 75. Suppliers 79. Oi. Duit tak cukup nak beli apa-apa. Okey. Ayo kita tengok dulu jual baju kan. Start more, pay less. Ni diskaun Boleh pergi Shopee, cari baju, tekan. Tengok RM12 je. Ni pun kalau nak beli baju raya ni pun RM40 je. Tengok. Ni baju kebaya lah ni. RM40 juga. Oh, murah. Murah. Okay, 85. Ada equipment, coffee machine. Alah, sikit-sikit repair. Geram pula lah. Okay, so ni in progress. Nanti kita akan sambung part 3 dengan part 4. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih sebab tengok video ni. Sebelum habis, saya nak minta tolong. Like dan subscribe. Terima kasih. Minta tolong tau. Terima kasih. Bye.